Jangan simpan semua simpanan anda dalam bentuk emas. Ada satu pepatah bahasa Inggeris yang berbunyi, "Don't put all eggs in one basket." Bila kita lihat dalam konteks ini, anda jangan letakkan semua simpanan anda dalam satu tempat. Jika berlaku musibah, anda akan hilang semuanya. Orang yang bijak akan simpan sebahagian daripada simpanan mereka dalam bentuk yang mudah cair untuk kegunaan kecemasan. Sebab dalam keadaan terdesak, duit dalam simpanan kecemasan adalah pilihan paling cepat dan mudah untuk kita dapatkan. Dan orang yang bijak juga akan simpan sebahagian daripada simpanan mereka dalam bentuk emas, kerana emas adalah pelindung kekayaan yang terbaik. Emas ni kalis inflasi dan emas adalah aset yang paling mudah untuk dicairkan berbanding hartanah. Emas dalam tangan juga adalah antara simpanan yang terjamin kekayaannya berbanding dengan duit simpanan anda di bank, ASB ataupun tabung haji. Kerana apa-apa yang berada dalam sistem kewangan 100% bukan di bawah kawalan anda dan simpanan anda boleh disekat pengeluarannya oleh kerajaan. Contohnya jika anda jatuh muflis ataupun terpenjara. Jadi berapa banyak emas yang perlu kita simpan dalam simpanan emas? Saranan pakar-pakar kewangan, anda boleh simpan sekitar 10 hingga 50% dari jumlah kekayaan anda dalam bentuk emas. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya. Daftar akaun adalah percuma.